Guys, so kita ada satu kereta idaman-idaman lelaki di Malaysia, betul tak? Yeah. So idaman-idaman dream car Malaysia lah. So korang yang main-main kereta, ini bukan Wira bos, ini ialah Putra. So Putra ni Prince of Malaysia. So korang ni, Putra ni bukan Putra biasa, betul tak? Ya, yang ni dah nampak standard-standard indah. Tapi aku pernah bawa kereta ni laju. Kita pergi Melaka dulu, kita main dekat drag. So kereta ni laju, bukan segi-segi nampak je. So kita tengok bahagian luar nampak je standard, tapi dalam dia padu, fully loaded. So kita macam biasa, kita tengok luar dulu. Okay, so kita tengok luar, cat semua. Idaman-idaman lelaki Putra. Betul. Sampai sekarang saya tak boleh beli. Saya pun tak beli, saya beli Wira. So jom kita review luar. So Aiden, kereta ni dia fully loaded juga. tengok depan dia, style depan, gila kan. Okay. Saya suka lip dia. Lip apa tu? R3 lip. Bumper dia pakai ori Putra C99 punya. Grill pun ori C99. C99. Yang ni dia buat clean macam OEM Plus juga. Bonnet semua standard. Lagi? Lepas tu lampu standard, signal je orange yang aftermarket. Color dia color dia special gila kan? Guys. Color gila. Nampak sempoi kereta, betul tak? Ya. Color ni Millennium Jet yang i34 punya. Tapi saya suka dengan lip dia. Lip dia padu. Handsome, nampak handsome kan? Side mirror Ganador. Dari segi rim, suspension is yang ni TC05N kan? Sekejap, lupa pula. Yes, TC105N. Tayar dia tune Hankook Ventures TD. Tayar dorang tak pakai tayar biasa bang. Yang ni semi slick. Nanti kita payung sikit. Bunyi dia. Okey, brake dia pakai Evo 3. Lepas tu lower arm Evo 4. Lepas tu tengok camber dia kan, aggressive camber negative 5. Negative 5 guys, depan macam tu, belakang negative 3. Adjustable dia pakai Ace suspension. Lepas tu side skirt ori GSR, Putra GSR ke I tak tahu panggil apa. Rear skirt original yang Mirage. Tapi ni ada disc. Ini mesti ada disc. Aku ni tak puas hati yang tak ada disc ni. Semua yang tak ada disc dekat review aku mesti kena tak ada disc kat belakang. Pasal dulu aku pakai Wira, diorang komplain tak ada disc. So, bahagian belakang awak. Tayar belakang dia pakai lain sebab dia nak grip depan je. Belakang pakai yang biasa je. Okey. Tak ada lah. Tak ada pintu bang. Baru boleh ambil. Satu awet cukup. Aku boleh dapat 4. Aduh. Kita lover boy. Satu cukup. Budak-budak Putra ni lover boy lah. Bukan buaya. Bukan buaya. Bukan kereta buaya. So spoiler ni, aku tak pernah tengok spoiler ni. Yang ni ducktail Mirage. Oh Mirage. Mirage Bumper dia? Dia panggil Mirage Tak tahu, saya mana tahu pasal Wira bang. Mirage lah. Belakang skirt pun ori. Yang Mitsubishi punya. Mitsubishi Mirage. Mirage juga? Mirage lah. Saya teka je Mirage. Saya pun tak tahu. Pasal exhaust nanti kita cerita. Seri luaran memang OEM Plus jugalah. OEM Plus. Dia skirting semua yang ori. Depan je pakai R3. Spoiler pun ori. Saya suka R3 guys. Saya suka R3 pasal dia ada janggut. Dia ada janggut, dia handsome. Sebenarnya dulu saya BM, saya taruh R3. Semua kereta dia letak. Honda Jazz pun dia ada letak. R3, saya suka R3. Peminat R3. So Aiden, sekarang kita dah luar. Aiden, adjustable apa? Adjustable pakai Ace dah bagi tahu tadi. Okay, sorry. Saya tak tahu. Saya keluar ajak tadi. Okay guys. So adjustable Ace. Lower arm Evo 4. Camber dia ada tengok. Negative 5. Wah, padu. Negative 3, negative 5. Okay, main Sepang juga lah. Budak-budak Sepang. Yang ni Sepang ada. S2 International Track ada. S2 International Track. Korang kalau
Budak-budak Seremban tahu baru tahu. So, jom kita tengok dalam pula apa. Apa special lah. Apa special. Okay guys. Dalaman dia yang paling special, kapet purple. Kapet SS3. Okay. Dia punya seat lawa macam HKS lah dia punya pattern. Yang ni ori Recaro. Recaro batik. Ori kereta Putra keluar dengan lawa, seat ni. Depan belakang seat ori. Door trim pun ori. Kat ni door trim pun ori. Kereta ni juga dia tak ada aircon, tak ada radio, tak ada apa benda. Semua dia buang. Tapi lagi baik daripada potong-potong Saga yang aku review ni. Tahu tak? Interior ada yang jan-jan sikit. Boleh tengok seat lawa, interior lawa, steering pun cun. Saga tu apa? Steering pun standard. So kereta ni memang dia buat untuk racing je. Dia buat racing untuk track. Untuk S2 International Circuit. So meter semua standard, ori Putra. Itu issue nanti kita bagi tahu issue apa. Pedal dia tukar yang GTI sebab dia nak grip kot. Boleh heel and toe. Boleh. So ada lagi tak? Seat pula. Steering ni Momo ori. Kita tahu ori dia tak, it's not flexible. Okay. So dari segi dalaman pun standard Putra. Semua dia buang. Apa yang tak patut dia tak nak pakai dia buang. Aircon, radio semua dah buang. Power window ada lah. Power window ada. Radio, speaker semua dah buang. Okay. Jom kita tengok engine. Yang tu paling best. Okay guys. So macam biasa Aiden akan buka dia punya telefon pasal owner. Sebab ada list lah. Owner malu-malu kucing. Okay. So Aiden, please. dia start dari bawah. Lower end. Bottom end dia pakai 81mm standard piston. Head dia dah buat. Pot polish sendiri by owner. Dia ada workshop, dia buat sendiri. Cam pakai Duratec 288. Wall spring Duratec. Intake Edelbrock Victor X yang Honda punya. Throttle body S90 Honda juga. Lagi 41 extractor 41. Dari tengah sampai belakang 3 inch 3 inci stainless steel. Lagi dia buat apa? Okay, clutch dia 6 kaki. Kalau gearbox owner dah buat, tapi owner cakap rush dia. Dia tak nak bagi tahu dia buat apa. Bang, saya ada ini. Kenapa ni tak ada belt? Kereta ni tak ada power steering. Dia power steering dia buka, nanti nak suruh dia buang lah. Power steering buka, aircon semua tak ada. Just engine je ada. Engine gearbox. Engine dia padu lah. Gearbox rahsia bang. Dia tak nak bagi tahu tau. Dia so nampak Nancy macam tu lah. Hey, bawa tebur aku weh. So lain semua korang tengok dia tak nak bagi rahsia. So korang nampak kereta ni dekat Seremban, kau ajak dia boleh tak? Tapaukan sikit kereta ni boleh tak? Boleh tak? So macam biasa K20 coil, fuel regulator, oil catch can. Yang tu semua biasalah. And then lagi satu apa rahsia dia bagi tahu? Apa? Dia tak nak bagi tahu, I mean. Horsepower dia tak nak bagi tahu. Dia lansi sikit lah. Siapa yang main tebu-tebu tolong tapau NA budak-budak NA boleh tak? Aku tak suka lah budak-budak NA ni. ECU dia pakai Haltech Sprint. Memang padulah. Kereta ni paling fun aku bawa untuk NA. Memang fun. I bawa kereta ni, I rasa I pun nak beli Putra. What? Bro, what are you talking about, man? Putra pula. Putra Madre. Putra. Jangan nanti. So guys, macam mana guys? Putra elok ke? Handsome man. Memang handsome. Keluar sikit. Kita nak tengok kereta. Handsome man guys. Mana handsome kereta ke saya? Aduh. So macam mana guys? Tawan. Nampak simple, standard. Saya suka dia punya R3 lip tu. Tu je saya punya point. Okay, so dengar bunyi dia padu guys. Saya tak tahu banyak pasal NA. Pasal NA dia kena kira-kira piston lah, rod lah, crank lah, ini lah itu. Kalau tebur, masuk tebur pun issue dah, settle. So macam mana? Komen guys. Cun tak Putra ni. Kalau kau nampak kereta ni kat Seremban, tolong guys. Kau tapau kan untuk saya boleh tak? Boleh tak? Tak fast ni. So jom. So ini dah habis. So see you
On the next. Nak start dulu. Oi, nak start. Sorry guys. Kau nak dengar bunyi ke? Okay, kita start. Kita dengar bunyi dulu. Sorry lah. Lama. Oh, Rio, orang nak tengok bunyi, nak dengar bunyi. Aku nak Ni ada camp bang, kita payung sikit. Okay, payung. Oh. Dengar bunyi ah. Guys, idle dia padu tak padu. Oh, ada camp besar. Saya rasa saya nak try suruh owner launch satu kali lah. Setelah satu kali saja suruh dia launch lah. Boleh lah? Boleh tak? Suruh owner launch siap. Boleh orang. Owner bawa you tengok macam mana dia bawa. Dia bawa gila sikit. So saya suruh owner launch lah. Okay. So guys, see you on the next review. Okay, bye.